Ingat tak dulu-dulu mak kita bekalkan lauk masuk mangkuk tingkat. Sekarang dah sampai peringkat antarabangsa. Mangkuk tingkat ni bukan sekadar bekas makanan, tapi lambang budaya yang dah hidup lebih 100 tahun di Asia Tenggara. Di Malaysia, mangkuk tingkat atau puacan atau suki ucati sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat tanpa mengira bangsa. Walaupun berbeza nama di negara ASEAN yang lain seperti rantang Indonesia, pintu Thailand, baunan Filipina, namun fungsinya tetap sama. Simpan makanan, simpan rasa dan simpan kenangan. Sampai menarik perhatian PM sendiri untuk sidang kemuncak ASEAN ke-46, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menempah khas mangkuk tingkat ini sebagai hadiah rasmi ketua-ketua negara ASEAN. Jadi untuk edisi ASEAN, kita menghasilkan 2 lukisan yang ini bertajuk 10 Petals of Unity, di mana ia dilukis inspirasi daripada 10 bunga ASEAN. 10 bunga-bunga negara ASEAN kita gabungkan di sini. Jadi ini akan diberi kepada spouse ataupun isteri kepada ketua-ketua negara ASEAN, dan ini akan diberi kepada ketua-ketua negara ASEAN. Satu benda yang indah adalah flora dan fauna. ASEAN ada bunga-bunga yang sangat cantik, landscape of ASEAN countries. Jadi bunga-bunga ni sebenarnya ada di semua negara-negara ASEAN. Jadi kita gabungkan, jadilah dia. Mengambil masa 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan. Untuk lukisan ni sendiri mengambil masa 3 hari untuk Farahin hasilkan. Lukisan asal dibuat oleh Farahin itu artis jiwa yang bisu dan pekak. Untuk melukis ni cuma ada 2 orang sahaja. Yang ni seorang, yang ni seorang. Kenapa? Originality. Jadi selepas Farahin hasilkan lukisan, kita ada seorang lagi graphic designer yang akan buat dalam bentuk 3D, di mana ia akan digunakan sebagai reference kepada artis untuk tengok positioning bunga di mana dan sebagainya. Dan bila dia dah mahir, dah berlatih, barulah kita akan lukis satu-satu. Untuk tahun ni di World Expo Osaka, MITI telah memilih TV Jiwa antara produk yang akan dibawa ke sana sebagai official gift, dan ini juga merupakan lukisan daripada Farahin, artis OKU kita. Jadi temanya adalah bunga raya. Saya sangat bersyukur kerana mendapat support daripada pihak kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri yang menganjurkan ASEAN Summit ni, kerana ia memberi peluang kepada artis-artis di bawah jiwa untuk menghasilkan produk-produk premium yang sangat cantik. Cantik-cantik kan mangkuk tingkat ni? Sampai boleh jadi hadiah diplomatik. Apa yang buat ia lebih istimewa? Semuanya hasil tangan golongan OKU. Dan setiap satu ada 7 lapisan warna yang dilukis dengan teliti, satu demi satu lapisan. Inilah ASEAN, kaya budaya, penuh kreativiti dan dibentuk oleh semua lapisan masyarakat.